Yes, fish on. Fish on, first of the day. Okay, on the way. Mango Jack. Alhamdulillah. Thank you, Syabil. Live phone ah? Live front. Betul. Tam, ayo bagi mama. Cepat. Syabil nak. Ini besar ni besar. Go. Mak Saleh ni, Mak Saleh nak mancing. Oh, memang cantik. Dia kasih dia. Oh, dia nak fight. Oh, MG juga. Alhamdulillah. Tuh, kaki aku termasuk dalam baldi. Itu belum air baru tau, dah kena sambal semua. Ya. Dah kena tambah. Itulah kalau kena sotong ni. Kaki aku dah busuk dah. Okey. Aduh. Ya. Satu piang. Aku pelik creeper dia tu. Saya juga yang dia. Kasar. Okey, ambil gambar. Alhamdulillah. Macam ada kat Syabil. Ada lah Syabil. Ada. Okey. Berat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. POV. Okay guys Oh. Happy ya Syabil. Happy. Oh. MJ juga. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini macam ada Betul? Dah ada. Kalau ada aku kasih kau. Tak apa, kau fight lah Irul. I want you guys to happy, okay? Okay. But you also must happy, okay? Alhamdulillah, aku always happy. Ada ikan dia kan dia. Okay. Alhamdulillah. Okay. Dia. Ini masuk. Tadi hook kecil bagus lah Dia betul-betul masuk. Kalau kena tempat Ada banyak lah. Family. Dia family Allah Akbar. Fight the best. Dia kirakan macam ada drag. Ya, dia trap semua ada happy. Ada lagi ke? Ya ada. Ada. Okay, lepas. Lepas. Sikit dah, sikit. Dia kena dah cakap. Cepat je Taruh. Kita tak boleh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, alamak. Kita eat dia. So. Alhamdulillah. Bismillah. Apa ikan ni? Besar. Sama juga. Tempat Alhamdulillah. Dia telan Telan. Dia bertari tak telan. Tengok. I think it's a pari Pari lah. Got chan about 20 kg. 20 kg Makcik ketawa Makcik ketawa pasal budak-budak ni macam faham. Pasal dia kasih kita that time kita terlepas kat mesin kan. Sekarang return lah. Nampak?
Dia dari sana guys dia bawa, turun bawa bot Tapi ni kita kena main relax lah. Kena naik, kena bawa naik. Aku geram. Okay. Geram gila. Akan salam lah gini. Bro. Because dah banyak kali dah. Tak boleh, this time no more. This time you up. Tidak ada. Apa pasal record ni? Masih recording tapi tak faham. Pasal dia record ni Kelakar saya. Ni double chin boleh nampak Tak mau post yang tu Tak mau post yang double chin Keluarlah lembaga dalam ni. Keluar. Macam nak selam Try main gitar. Sekejap, main gitar. Tak, main gitar. Ada lah bro. Ada bro. Dia Boleh rasa dia punya macam vibrate. Macam ni tau. Pancing sebelah sana dulu lah. Nanti dah keluar aku panggil kau. Ya Sebab ni confirm ada lah. Okay, nak kena sabar. Ni gitar kau apa ni? FG main. Kau pergi main ni. Betul. Okay. Tahan. Pandai Pari. Dia tahu dia kasih kita sangkut. Pasal kadang-kadang orang malas nak main kan. Terus dia putuskan. Tapi tak apa lah, 3 jam pun 20 kg 3 jam lah. Tengok ikan apa? Ikan cute. Apa dia? Okay lah. At least kita dah tahu ikan apa lah Tengok, tunjuk sikit. Ikan ongeng punya anak. Nanti mak. Okay, itu dia untuk hari ni Okey lah, jadilah setengah hari. Pukul 11, lepas tu sekarang pukul 6. Tak nak masuk pukul 6, hujan lebat pula. Alhamdulillah mah. Ni makcik dah suruh balik, dia dah bising. Hujan lah, orang ni tak nak balik. Putih pun nak pancing. Lepas tu kita balik lah sebab mak punya restu kan, kita nak dengar. Jadi okey lah, Alhamdulillah dapat ikan. Okay dah. Ikan ni goreng sedap. Gigi dia pun bantu. Semua Alhamdulillah. Boleh lah. Ya. Tak ada. Ni saiz pasar ni. Ungi. Goyang je lah. Boleh lah. Ni mana ni? Yeay. Wah, ni betul nelak lah. Patut kita nak angkat dulu. Ada gigit dia tadi. Wah, best. Alhamdulillah. Apa lagi ni ikut bot cakap tu. Okay. Tadi dah angkat. Apa? Pari. Mangkuk. Dah cakap relax. Terus. Betul lah. Dia ada mak. Besar. Berapa lah? Ni.
Alhamdulillah. Yes. Papa belanja. Besar sekali. Mana apa? Oh, orang tu tengok ah. Orang asam korang. Aku kat sini tak dapat. Jadi nampak hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk sikit. Tepuk sikit. Tadi ni lah. Ya, confirm. Tengok ada ni tak? Fabric ni. Malam Tadi dia punya bini agaknya Mama tengah. Besar punya penipu. Keringan je. Mana ada? Kerapu kecil. Pang. Cik ni cuma kira nak buang lah. Tak. Dah dapat yang besar kan? Okey lah. Yang ni kita kasih dia besar lah. Mama kumpau. Dah sama juga tadi. Apa ni buang kat sana lah. Buang kat Berina. Kamu takkan. Nanti berapa? Wih, lompat. Gulung. Gulung. Barang budak. Tu barang naik kuda. Kan pecah sekak. Nek. Nek. Dah sampai. Ni besar. Kebin. Dekat. Bah. InsyaAllah kalau ni sini. Oh, salah. Ya Allah. Salang Iru nak makan. Sekejap. Lompat. Boleh lepas. Kira. Kira. Alhamdulillah. Itu dia. Kawan Mama nak. Ada dekat dengan ikan. Loncat ikan salam. Best pakai dia. Aku tak nak, tak berani tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minggu je. Rilis. Alamak. Dah terlepas. Saya nak tarik lagi, tak bawa. Inilah jadinya kalau dapat sotong kalau besar apa? Sotong kecil. Mana sotong dia? Sotong ni mana? Sotongnya di dalam ni. Sotong dia kecil dia, tapi dia punya hitam. Tengok tu. Tapi tikung cakap design dia lawa. Sebenarnya kita baru nak balik, nak tengok apa hasil jaringnya. Rupanya dapat break. Ya, ketam nombor 1 nombor 2.
Ada apa lagi? Dua je. Lah tu je. Nampaknya muka Captain disappointing Balik makan Maggi ya. Balik makan Maggi ketam. Dah, tu je. Ikan kengkeng. Ni ada kaki dia je. Ni kaki dah terlepas. Dua je. Hai. Tak apa, rezeki lah namanya. Dua dan satu jellyfish. Okay lah. Dia macam mana? Perasaan anda? Disappointed? Yang kecil macam ni jangan ambil. Pasal dia dekat pop apa ni sembawang park. Yelah sabarlah. Nak terangkan ni, Sembawang park macam ni dengan kecil gini tak ada isi. Mana nak, tak puas pun nak buat chili crab. Dah, ni buang je, kasih dia besar. Nah. Ataupun kasih sepit buntut. Oh kan dah kena. Macam biasalah. Apa? Ada satu kat sini. Ha. Macam mana dah ni? Memang ada tu. Macam mana nak jadi tekong ni? Anulah ketan tu dulu keluarkan. kita buat Ni kita buang sepit kat telinga. Boleh. Okay, cepat. Cepat tengok. Sepit kat hidung ah. Kan buang situ. Dah lah Terus tahu situ lah. Okey, ini saja tangkapan hari ni. Ini udang tak? Ini hari ni punya ikan talang, ikan kerapu besar, ikan MJ, ikan siakap. Nah, ni ikan kecil-kecil. Okey, tangkapan hari dengan semalam punya. Anda jadi judge. Siapa menang? Okey. Sampai di sini saja pertemuan kita. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain episod. Terima kasih. Sebentar masih makan. Ya.